Nak kulit glowing tapi tak nak tunggu lama. Dengan sini saya nak ceritakan tentang Fire and Ice rawatan di si wajah. Fire and Ice ni adalah rawatan yang menggunakan elemen sejuk dan juga panas. Bila panas ni, dia akan exfoliate kulit kita di mana pertamanya kita perlu membuang segala sel-sel kulit mati dan juga membersihkan kulit kita. So bila masuk the second step di mana kita menggunakan elemen sejuk ataupun ice tadi, dia akan membantu sekatakan toner kulit kita, dia akan membantu rejuvenate dan hydrate ataupun menyebabkan kulit kita sentiasa lembap. Bila kulit lembap ni akan kurang masalah-masalah seperti kedutan-kedutan di muka. So orang kata apa, awet muda lah. Dan yang paling penting untuk treatment Fire and Ice ni, dia tidak ada downtime. Selalunya kalau kita buat rawatan nak instant glowing, nak dapatkan result yang nampak wow tu, pastinya akan ada downtime di mana kulit kita memerlukan beberapa hari untuk recover, di mana kulit akan mengelupas, kadang-kadang jadi merah, kena pakai mask, tak boleh pakai makeup. Tapi untuk Fire and Ice ni memang tak ada downtime, boleh terus instant glowing. So siapa yang nak glowing instant di pagi raya, jangan lupa datang ke si wajah. Sekarang adalah masa yang sesuai.